Yes. Ada kopi kita review lagi. Bersama saya Man daripada geng Yuska. Terima kasih Min untuk kopi ni. Di sebelah saya ni adalah Toyota Velfire tahun 2015, register 2018. Pada siapa yang nak rasa kemewahan, pada siapa yang nak rasa keselesaan, pada siapa yang nak rasa kata apa? Dipandang tinggi. Ini dia Velfire. Untungnya siapa beli ni, kereta ni dia dah siapkan model facelift yang baru, the latest one. So yang ni just depan sama, belakang pun sama, tak ada masalah. Bulanan dia still dalam within budget korang lagi, dalam 2000 something lah bulanan dia. Standard lah. Alphard Velfire kalau bulanan 2000 itu normal. Kalau nak murah lagi kena letak deposit lah. Okay, so untuk kereta ni apa yang seronoknya, first dalam dia spek memang spek yang best. Dia spek ZG, ada pilot seat, lepas tu ada memory seat, ada sunroof lagi. So kereta ni memang sangat selesa lah. Walaupun korang beli kereta ni pada tahun lama, tapi dia nampak baru. So bila orang tengok macam, kereta baru. Padahal kereta ni tahun 2015. So kereta ni sangat-sangat berbaloi. Bulanan okey, selesa okey. Jalan jauh memang kau tak fikir apa. Naik memang rasa macam datuk-datuk memang rasa mewah sangat lah. Kereta ni adalah kereta idaman semua orang. Kalau korang tengok atas jalan sangat-sangat banyak, dan biasa orang ternama ataupun orang yang mampu saja yang boleh pergi. T20 lah, T20. Kalau kata ini nak beli tak ada masalah, sangat selesa. Alright, so ada macam biasa, sebelum kita habiskan kita punya session ni, ada sedikit pantun. Selepas api dediknya bara, nak rasa mewah belilah Velfire. Kena. So kalau korang suka dengan video ni, boleh share, follow, like dan komen untuk video apa selepas ini.